Pertama, Ketua PKR Wangsa Maju Sekejap dan kalau Pak menuduh orang, parti itu rasuah, parti itu songlap duit. Dialah champion you all. Kalaulah geng dia orang sendiri terlibat dengan skandal-skandal rasuah ini, dia orang jawab apa? Jangan buat spekulasi, tunggu siasatan. Kita biarkan proses undang-undang berjalan. Pandai Pak menjawab. Bak menentung rakyat memang kau kan. Kau jangan ingat Pakatan Harapan, proses undang-undang tu termaktub hanya untuk kau saja, hanya untuk pemimpin kau saja. Pemimpin lain ni baru kena tuduh, bukan kena hukum lagi. Engkau pergi kembang dekat rakyat yang pemimpin ini terlibat dengan rasuah. Pemimpin ini makan duit rakyat. Kau jangan buat perangai macam tu. Bukan terpaling suci terpaling bersih, tak ada skandal tak apa. Biar saya ingatkan. Yang pertama, Ketua PKR Wangsa Maju pernah membuat dakwaan tentang kewujudan dirty money